Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ramai yang akan mesej ataupun DM. Apa permintaan Iran daripada Amerika Syarikat untuk perhentikan perangan? Okey, mengikutkan pelaporan channel Tasnim, dikatakan pihak kerajaan Iran telah ada beberapa permintaan daripada Amerika Syarikat dan syaratnya untuk perhentikan perangan. Apa permintaan Iran? Yang pertama adalah perlu berhentikan perangan daripada semua sektor. Maksudnya tidak berperang lagi untuk masa sekarang dan masa depan. Itu adalah satu perjanjian yang Amerika Syarikat perlu dibuatkan dengan pihak Iran. Dan dikatakan Amerika Syarikat perlu memberikan jaminan tidak akan diserang masa depan. Okey. Yang kedua dikatakan adalah Iran akan meminta daripada Amerika Syarikat untuk membukukan sekatan terhadap jual minyak Iran antarabangsa dalam masa 30 hari. Jadi pihak Amerika Syarikat perlu membukukan sekatan-sekatan atas Iran dalam masa 30 hari. Yang terakhir ini adalah dikatakan pihak Amerika Syarikat perlu menghantar balik semua bekuan-bekuan terhadap mata wang Iran yang berada di Amerika Syarikat dan di negara-negara antarabangsa dalam masa 30 hari juga. Dan Iran meminta untuk menguasai sepenuhnya Selat Hormuz, tetapi Amerika Syarikat tidak terima kerana Amerika Syarikat ingin berkuasa bersama dengan Iran dan perlu membubarkan sekatan lautan yang telah diletakkan oleh Amerika Syarikat terhadap Selat Hormuz. Jadi adakah sama sekali mereka akan dapat satu poin ataupun satu peluang lagi untuk membuatkan satu rundingan lagi ataupun tidak? Wallahu a'lam.